Ramai yang fikirkan tak gunanya saya nak bayar premium insurance ni sebab kan dapat hasil pun. Dia macam lubuk hitam lah, you masuk duit setiap bulan tak nampak apa pun. Tapi hakikatnya ianya sebagai satu fungsi pelaburan untuk memastikan kita terjaga. So, kerajaan baru umumkan Pelan Asas MHIT yang dijangkakan mula tahun depan. Boleh tak secara ringkas Azrul explain kat kita orang macam mana plan ni akan berfungsi? Ia merupakan satu plan atau proposal yang cukup menarik. Ia melihat bahawa akan disediakan satu lantai atau piawai standard bagi semua plan-plan insurans dan takaful yang akan datang. Maksudnya paling busuk pun kita tengok kan, kita akan lihat inilah standardnya. Memang kalau kita lihat sekiranya ada satu plan asas yang dapat menggemparkan dunia insurans takaful ni dengan meletak piawai atau standard yang terpaksa diikuti oleh semua ITO, kita panggil this provider untuk insurans takaful ni, dan memang itu adalah yang sebaiknya yang kita mahu lihat. Walau bagaimanapun apa yang telah diumumkan ni saya rasa falls short lah daripada apa yang kita menjangkakan. Yang perlu kita clarify dari awal ialah Plan Asas MHIT ni bukanlah dikendalikan atau dibiayai oleh kerajaan. Ianya bergantung kepada ITO yang mengambil bahagian dalam plan tersebut. Maksudnya plan ini diberikan atau dibentangkan kepada ITO dan terpulang kepada mereka sama ada mereka nak ambil ke tidak plan tersebut untuk dimasukkan dalam portfolio mereka. Tapi masalahnya sekarang ialah apabila kita melihat the feature yang ada pada plan tersebut, mungkin kita akan lihat bahawa yang peliknya adanya plan yang sedia ada dalam portfolio ITO yang sedia ada takaful insurans sebagainya untuk kesihatan lebih baik daripada plan asas MHIT ni. Saya kasih contoh lah, kalau kita tengok plan asas MHIT ni, yang peliknya, dia tengok age band yang ada, yang diberikan. Dia 31 hingga 35, 61 hingga 65, dan mereka di atas daripada 75. So, soalannya sekarang, bagaimana mereka yang atas daripada 18 hingga 30 tahun tak dapat nikmati atau mengambil bahagian dalam plan asas MHIT ni ke? Bagaimana mereka di antara 36 hingga 60 dan 66 hingga 75. So sampai sekarang tak terjawab bagaimana sama ada plan ini melibatkan mereka atau tidak. Juga kita perlu tekankan bahawa plan ini adalah optional. Tidak wajib untuk diambil oleh pihak ITO. So sekiranya mereka fikirkan kita ada produk yang lebih baik daripada plan asas ni, tak perlulah. Tapi saya jangkakan pastinya kebanyakan daripada ITO mungkin akan menawarkan plan ni sebab bukan apa, kalau you letak sebelah-sebelah plan asas MHIT dengan plan mereka yang asas, pihak pengguna dia akan lihat dan bandingkan, dia fikir, saya akan pergi kepada pihak ITO punya plan asas ni tak begitu baik lah. So mungkin akan memberikan competitive advantage pada mereka sebab plan tu tidak begitu bagus lah. Dan itu sebab kami mengatakan ianya tidak kompetitif. Jadi plan ni dia macam mana? Dia akan ada beberapa tier ke atau is just like satu plan and then itu je lah plan yang semua orang kena ambil ke? How does it work? Ada dua plan untuk plan asas MHIT ni, dia standard dengan standard plus. So kalau tengok standard, dia punya annual cover dia 100,000. Kalau yang lihat the standard plus ni 300,000. Pihak bank negara katakan bahawa kita tak sebenarnya perlu 1 juta, 1.5 juta, 2 juta, 3 juta dan sebagainya. Kita hanya perlu sebenarnya 300,000 je. Tapi kita lihat dari tawaran yang diberikan standard dengan standard plus ni, kebanyakan orang dia akan lihat pada berapa premium. Untuk standard plan
tadi Azrul dah kata harga premium dia lebih kurang RM80 sampai RM120 kalau you dalam around 30 plus. And then for around 100k coverage for setahun. And then there's also the standard plus. Tapi kita fokus kat standard plan ni dulu lah. Bila Azrul first time dengar harga ni, do you think harga tu okay, masuk akal tak? To be honest saya rasa mahal juga. Okay. Because kita dah biasa melihat dari segi coverage yang ada, mungkin RM500,000 dan dia punya premium ni mungkin RM50. Itu boleh kita accept lah. Tapi sekarang ni, kalau you umur 31 hingga 35, you kena bayar antara RM80 hingga RM120 untuk annual sebanyak RM100,000. Itu kalau kita melihat daripada luahan suara pendapat pengguna, dia akan kata itu mahal. Dan ini adalah berdasarkan pengalaman mereka melihat insurans itu sendiri. Kalau kita lihat antara 36 hingga 60 tahun, dia orang kat mana? 61 hingga 65 tahun, dia punya bayaran untuk standard adalah di antara 280 hingga 350. Soalnya sekarang, mampukah mereka yang berumur 61 hingga 65 nak bayar 280 hingga 350 ringgit? Masalahnya sekarang, kalau kita tanya kepada mereka yang umur lebih daripada 75 tahun contohnya, kena dia orang bayar 500 hingga 700. Yeah, that's very high. Memang very high. Kita dah tanya dah. Yang RM280 ni pun dia orang cakap, saya dah nak pension hampir pension, so macam mana kita nak afford. Dan ini kita mengatakan sangat bimbang lah, kerana kita nak kata ini piawai, ini tak boleh lah nak piawai, kalau tak boleh nak mampu kan. So, yeah, and sorry to interrupt, sebab you cakap pasal piawaian tadi kan, because in Code Blue pun dah ada cakap, and tadi also you mentioned for a bit, kalau you compare with other ITOs, like harga dia pun macam there are better ones out there. Yeah. Betul tak? Betul. Kalau kita tengok in the same age range dengan apa yang dibayar, dan ini kita tengok sebagai standalone product, dia bukan rider. So kalau rider ni you ada already insurance, and then you hitchhike lah on that one, so dia punya cost tu dia akan lebih rendah lah. Tapi kalau kita tengok the takaful punya, dia punya annual cover 1.1 million. Dia punya age range untuk 31 hingga 35 tahun, dia punya monthly premium adalah sebanyak RM78 untuk lelaki dan RM80 untuk wanita. Oh my god, which takaful is this? After this bagi tahu. I need it. You're gonna go and see, but it dia tak ada co-payment. Yang ni yang ditawarkan pada pasarannya, ada mungkin dialysis. Plan asas MHIT ni dia tak masuk dialysis. Contribution dia mungkin ada deductible sikit, RM200-300 dan sebagainya. So consider okay lah, boleh lah. Nak withdraw daripada ATM pun boleh kan. Yeah. So benda ni standalone juga. So kalau kita tengok just this one plan versus the plan MHIT ni pun dah rasa goyah lah. Tak boleh nak compare already. Like this one is 1.1 million. Sama ada you nak atau akan menggunakan 1.1 million tu is a different question lah. Yeah, but in your mind it gives you peace and security. 100,000 mungkin people akan rasa insecure lah. Kalau you ambil plan standard plus, memang cover dia RM300,000, premium mungkin di antara RM50 hingga RM70. Tengoklah umur dan sebagainya. Tapi dia ada benda yang dipanggil deductible dan copay. Dan deductible ni ialah bayaran yang perlu dibayar sebelum insurance cover you. Kira macam upfront payment. Dia nak kata duit cengkeram ni pun tak sure lah. Tapi dia memang macam deposit lah. Sebelum you boleh guna insurance cover, dia nak tengok you letak duit you dulu, baru kita akan cover. So biasanya kalau kita melihat produk komersial yang sedia ada untuk ITO, dia ada RM200, RM500, RM1,000 dan sebagainya. Tapi mungkin you shock ambil yang RM50 premium standard plus tadi, sebab ada RM300,000 cover, bayar RM50 aja. Tapi deductible dia, RM10,000 hingga RM15,000. Yeah, and it's a lot kan. Memang. Bila I baca pun I terkejut, because yelah 10 to 15k, like for me especially, I'm in my late 20s, and RM10,000 to RM15,000 ni dah lebih kurang macam
about half my savings. Yeah. You know, is that even a realistic figure for you, do you think? I can be upfront lah. Kalau I pun nak keluar 10 atau 15 ribu ringgit at one shot tu memang Mengucap juga. well, mengucap tu bagus juga, tapi tak juga mengucap tu. Tapi hakikatnya 10 atau 15 ribu ringgit kita takkan dapat. Nak keluar ATM pun tak keluar 10 atau 15 ribu. Itu assumptionnya sama ada you dapat duit pada orang lain yang akan mengeluarkan duit tu untuk dan membiaya untuk you, ataupun ada credit card untuk bayar that deductible pada awalnya. Masalahnya ialah ianya meningkatkan hutang, menyumbangkan kepada hutang yang perlu ditanggung oleh pesakit tersebut. So instead of benda ni menyelesaikan masalah atau membantu mengurangkan beban kewangan, ia sebenarnya akan meningkatkan beban. Benda ni you kena bayar setiap kali you masuk hospital for different penyakit ke, atau is it like macam one off for that 1 year? So you kena tengok juga some negara yang mementingkan hak pengguna, dia ada cap lah. Macam Singapore contohnya, dia akan kenakan cap $5,000 US dollar untuk setiap tahun policy year. Maksudnya dia tak akan lebih lah. Mungkin 2,000, 3,000, tapi dia akan stop pada 5,000 walaupun you ada kena copay lagi, sebab kan masalah dari segi beban kewangan bil perubatan. Dan kalau kita lihat di worst case scenario lah, kita tengok dekat US boleh bankrupt disebabkan bil perubatan. So, kalau di negara-negara seperti di Singapura contohnya, dia akan ada cap untuk co-payment untuk mengelakkan daripada you terbeban dan jatuh jadi apa-apa kedana lah disebabkan bil rawatan dan sebagainya. Di Malaysia belum lagi ada sebenarnya perlindungan tersebut. Dan sekarang ini kita alhamdulillah disebabkan adanya sistem kesihatan awam yang cukup baik, walaupun tertekan, underpaid, overworked, banyaklah masalah dia. Beribu pesakit dan sebagainya, tapi yang syukurnya kita at least ada, worst case scenario kita ada sistem kesihatan awam tu untuk kita depend on untuk dapat rawatan seterusnya. So walaupun mungkin kita terus memerlukan rawatan, tapi kita boleh kata kita stop di, contohnya habis kita punya insurance, dah kosong lah, zero, dah tak boleh nak guna insurance lagi, kita boleh pergi ke sistem kesihatan awam dan cari rawatan. Kalau dekat US contohnya tak ada option tu. Salah satu daripada benda yang telah diumumkan oleh kerajaan bahawa kemungkinan you boleh bayar premium ni menggunakan duit EPF. This duit EPF ni pun satu hal lah, because but isn't like, sebab the suggestion is to take from your account 2 kan, tapi bukankah memang antara fungsi account 2 tu untuk bayar for medical needs, and in this case insurance lah. So one of the things that we have seen fungsi account 2 ni ialah when there's a major medical emergency bill that has to be paid, you can pay lump sum, you can immediately like settle it, and you boleh ada peace of mind lah, you can bayar. Masalahnya ialah insurance premiums are premiums dan kosnya mungkin akan naik. All the angka yang kita bincangkan sebentar tadi adalah untuk hari ini, tapi disebabkan inflasi perubatan, US dollar lebih ganas daripada ringgit, ataupun situasi ekonomi mungkin berbeza, ataupun kos hospital swasta meningkat, dia akan repricing juga untuk this particular premium kan. So masalahnya ialah sekarang ni ialah beban akan di shift, dia akan shift kepada you punya savings EPF. Your EPF savings tu untuk retirement savings, untuk apa dia kata, simpanan hari tua. Sekarang ni you akan gunakan untuk hari muda. Hari muda, actually that's true. Tapi juga untuk kos yang akan semakin meningkat, atau dia akan continuous ya. Padahal if you were paying that perubatan cost, it will be one time and that's it, right? Tapi this one you akan continuously drawing from your EPF. Kita tak boleh sacrifice our retirement security untuk address this issue. Kita menyarankan supaya EPF tidak digunakan untuk membiayai kos membayar premium ni. Kalau kita lihat dari segi angka yang diberikan oleh Menteri Kewangan
pertama atau Perdana Menteri beberapa tahun lalu, dia menekankan bahawa jumlah mereka yang ada kurang daripada RM10,000 dalam EPF semua akaun Yep. adalah lebih daripada 50%, 51% sebenarnya. Ya. Dan baru-baru ni je dia improve sikit, hanya rasanya 33% yang ada kurang daripada RM10,000 dalam akaun EPF mereka. Maksudnya, kalau kita put RM50, setiap bulan dia keluar RM50, dalam setahun RM600 akan dikeluarkan untuk bayar. Itu dah kurang lah.